Korang kenal tak aku siapa? Ha? Takkan korang tak kenal aku? Budak yang baru lahir ni pun kenal aku tau. Kau tengok aku tanya dia. Kau tengok aku tanya dia. Ha. Kau tengok dia jawab apa? Kau tengok dia kenal aku ke tak? Ha. Ha, nampak? Ya, saya kenal pembukaan suruh cerita kandungan. Ha, kau nampak tu? Ha. Semua dia bagi tahu korang pasal aku. Takkan korang tak kenal aku? Ha, kau nampak tak? Ha, alamat kedai semua ada tahu, takkan korang tak tahu. Ha, so korang yang nampak dah aku, alamat kedai aku semua. Ha, jangan lupa datang kedai. Ha, kedai buka apa? Isnin sampai kedai buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Ha, jangan lupa datang. Daripada pukul 12 sampai pukul okay, boleh. Itu dari Rabu. Korang dah nampak dah, alamat dah ada, waktu operasi dah ada. Setiap hari Rabu kami cuti korang yang datang. Waktu operasi dah tukar dah tu, pukul 12 sampai pukul 10 malam. Tapi aku tak tahu macam mana boleh jadi 1 petang sampai 10.15 malam. Mana kau dapat detail aku ni? Ini pelik. So yang sebenar-benarnya kedai aku buka daripada pukul 12 sampai pukul 10 malam. Okey, jangan lupa datang. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.